Okay, hai. Syah ada 6 jam je lagi nak prep and masak every menu iftar kita orang hari ni. Actually kan, baru pukul 12.30 hari tau. Tapi sebab ada few menu hari ni, so saya start awal lah sebab risau pula awak kalau tak sempat habis masak sebelum buka puasa nanti. Okay, so hari ni menu yang saya pilih hasil undian tertinggi antara family. Okay, jom kita start dengan chicken green curry. Yang ni first attempt Syah tau. Syah tak pernah lagi masak menu ni sebelum ni, so kita agak cuak lah kalau tiba-tiba tak jadi kan. Syah prep semua bahan-bahan untuk blend. Barang-barang pun dah ready, mula kita masak. Mula-mula Syah panaskan santan sampai dia pecah minyak. Lepas tu Syah masukkan bahan blend tadi, Syah kacau rata sampai dia sebati, bau dah naik dah sedap. Lepas tu kita masukkan ayam. Masukkan ayam, kacau-kacau sampai lah ayam tu masak, jus dia keluar semua. Kita masukkan limau purut, sayur pilihan. Lepas tu kita perasakan. Dah siap. Ui, dah siap dah. Nampak sedap ya color dia. Nampak sedap lah green curry ni. Terliur saya tengok. Next, Syah nak buat ayam balado santan. This menu memang favourite orang dalam rumah sini tau. So memang Syah dah selalu buat lah. Mula-mula Syah prep dulu bahan-bahan blend. Cili besar, cili padi, bawang besar, bawang putih. Syah potong-potong. Lepas tu Syah blend kasar kejap. Syah ketepikan. Lepas tu kita prepare pula bahan-bahan lain untuk masuk sekali dengan tumisan ni nanti. Macam ayam asam jawa, kunyit yang dihiris, semualah untuk garnish nanti semua kan. Next, kita gorengkan ayam jap sampai dia crispy golden brown sedap-sedap macam tu. And then Syah tumiskan bahan-bahan blend tadi sampailah naik bau satu rumah. Oh, time ni bau memang sedap ya. Masukkan perasa, lepas tu masukkan santan, kacau-kacau bagi cantik warna dia. Dah lawa dah ni. Tapi nak bagi lawa lagi, tabur sikit dia sebut kunyit. Barulah ada kunyit menyala. Barulah masuk ikut tema kita hari ni. And last kali kita tabur daun kunyit dekat atas nak bagi lauk kita sedap, wangi gitu. Okay, dah siap second menu Syah. Lepas tu Syah nak sambung menu ketiga. Ya Allah, penatnya ya. Baru 2 menu. Next menu, udang goreng butter. Mula-mula salutkan udang dengan telur, tepung jagung. Sambil tu kita prep lah juga bahan-bahan nak goreng nanti dengan nestem semua tu kan. Dah siap prep, kita goreng lah udang tadi. Goreng jangan lama, sekejap je. Lepas tu angkat, kita pikan. Lepas tu Syah tumis pula bawang putih, cili padi, daun kari dengan butter ni. Lepas tu kita goreng sampai dia brown sikit tu. Ui, sedap bau dia time ni. Memang sedap. Bau daun kari kan. Lepas tu kita masukkan nestem. Kacau-kacau sekejap bagi sebati. Dan kita masukkan udang yang dah goreng tadi. Kita kacau bagi rata, bagi nestem tu sebati dengan udang tu. Dia kerap-keruk semua ada. Dan siaplah menu ketiga saya. Oi, baru 3 menu saya sudah penat je. Okay, next menu is sambal ikan. Tapi yang ni Syah tak sempat record sebab yang ni Aidil masak. Aidil tak takkan record. So kita move on ke dessert. Syah nak buat jelly strawberry cocktail. Yang ni resipi dari Khairul Amin tau. Jadi Syah dah siapkan. So Syah cari-carikan. And kita sediakan bowl kaca macam ni. Masukkan strawberry, buah lychee, tembikai. Kita potong dadu bagi easy bite semua kan. Lepas tu Syah masukkan 2 sudu susu pekat, susu cair. Lepas tu kita kacau sebati. Oh, yang ni pun dah sedap dah. Tapi nak lagi sedap, kita masukkan lah jelly yang kita dah cari-cari tadi tu. Kita bagi rendam sekejap dalam 1 jam macam tu kan. Bagi warna jelly tu turun dekat air susu tu. Lepas tu dia jadi lagi sedap. Yang inilah dessert paling laku hari ni So dah nak berbuka dah. And Syah dah siap semua plating, semua lauk atas meja ni. Nampak tak meriah kau? Dah ready nak celebrate birthday Ayu. And kita sambung lepas iftar nanti. Bye.